Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam vlog yang terkini. Sebelum ni saya ada post dekat Instagram, TikTok dan juga Facebook berkenaan dengan satu lokasi yang di mana terjumpanya beberapa barangan lama, keris lama dan juga tombak. Dan barangan tersebut sayangnya telah diambil orang ataupun telah dijual di satu lokasi kerja-kerja mengepam air dan juga pasir. Dan sekarang saya berada dekat lokasi tersebut. Saya mendapat kebenaran untuk memasuki hanya pada waktu malam setelah kerja-kerja dilakukan di sini selesai. Pukul 12.30 malam, saya akan meronda sekeliling keadaan tempat ni dan juga lokasi di mana ditemukan keris tersebut. Kalau anda boleh lihat dalam gambar yang saya post sebelum ni. Dan tadi semasa saya sampai di sini untuk tengok site, dimaklumkan bahawa pekerja-pekerja di sini menjumpai satu lagi item, satu lagi barang lama yang juga telah naik ke pam air dekat atas darat ni. Dan saya akan tunjukkan barang-barang yang ditemui oleh pekerja-pekerja di sini. Jadi ikut info hari tu, masa kerja-kerja mengapam pasir daripada sungai ni untuk pembersihan dan mendalamkan sungai. Dan bila pasir masuk ke dalam saluran ni, dia pergi ke mesin pump. Dan mesin pump ni problem. Dia macam ada benda sangkut dekat dalam mesin pump. So bila pekerja-pekerja check mesin pump, ada benda yang tersangkut. Jadi bila pekerja mengeluarkan barang-barang yang tersangkut tu, keluar keris dalam 2-3 keris yang berkain kuning. Dan yang peliknya, kain kuning tu, sarung tu, dia tak rosak dan tak koyak. Nampak seperti masih elok. Kalau ikutkan kawasan Sayong ni dulu, kawasan sini dulu jadi tempat kapal belayar pada zaman dahulu. Transport utama masa dulu adalah kapal yang mana mungkin karam pada masa lalu. Jadi sayangnya keris tersebut telah diambil ataupun dijual. Yang tinggal hanya beberapa sahaja barangan yang dijumpai. Okay, jadi sekarang dekat mesin pump ni keluar minyak, tak tahu minyak apa ni. Tapi tengok gaya macam tak lama sangat lah. Tapi dia dah berkarat dah penutup dia. Keluar daripada mesin pump ni. So minyak ni dijumpai oleh pekerja lah semasa ada orang tengah monitor barang-barang yang tersangkut dekat mesin pump ni.
So semua barang-barang yang berat dia akan mengelungsur daripada atas ni. Daripada atas ni mengelungsur, dia akan berkumpul dekat bahagian tepi lah. Bahagian tepi sini. Yang mana yang ringan dia akan berkumpul dekat tengah. So inilah minyak. Saya tak berani nak pegang pakai sarung tangan je. Jadi selepas pukul 10 mungkin saya baru akan baling magnet fishing ke dalam sungai ni. Dimaklumkan keris tu berada di bawah sini. Yang telah diambil ataupun dijual memang tidak boleh dapat semula, tetapi ada satu keris saja yang dapat diselamatkan. Dan sekejap lagi saya akan buat magnet fishing untuk melempar magnet dekat dasar sungai ni. Lihat apa yang boleh saya dapat bawa naik. Saya tak pasti. Jadi saya bawa satu magnet besar. Tadi saya dah test sekejap. Besar ni dan juga besar ni yang boleh tarik dalam 700 kilo. Dan ini lebih kurang dalam 100 kilo. Okey, jadi ini adalah barang-barang yang ditemui di mesin pump oleh pekerja-pekerja di sini. Yang mana ini adalah keris, satu keris yang dapat diselamatkan selain yang telah dijual. Dan petang tadi ada dua minyak ni yang juga keluar daripada mesin pump
Tengok penutup dia dah berkarat, tapi mungkin tak berapa lama lah. Tapi yang keris ini memang agak lama. Ini saya buka. Bismillah. Bismillah. Jadi ini adalah keris yang dapat diselamatkan dan tak sempat dijual. Agak panjang juga. Dan yang sebelah ini pula adalah koleksi daripada rakan kepada ayah saya, yang mana ketika saya ingin membuat rakaman di sini, beliau telah menyerahkan koleksi beliau untuk dijagalah. Jadi kepada yang mahir tentang senjata persilatan, mungkin anda boleh komen di ruangan komen. Dan ini bukan keris yang dijumpai di dasar sungai, tetapi adalah koleksi. Yang dijumpai hanyalah keris yang ini dan juga 2 minyak ini. Ini adalah, semua tahu kan apa? Ini adalah keris. Ini tak silap saya macam tanduk rusa. Jadi jom kita ronda sekitar. Jadi ini adalah kawasan sungai. Sungai yang dijumpai barang-barang tersebut disedot daripada dasar sungai ini menuju ke pam air di atas darat. So nampaknya air mungkin nak pasang. Mula nak pasang. Kalau berkesempatan, mungkin saya boleh interview pekerja-pekerja yang menjumpai barangan tersebut. Sebenarnya berapa banyak yang telah dijumpai? So disedot daripada dasar sungai ni. Sungai ini terus ke pam di sana.
dahulu 3 tahun lepas ada seorang yang memancing di sini telah dipatuk tudung selah, ular tudung selah, ketika tempat ni dulu sangat semak samun. Ini adalah pam menyedot pasir daripada dasar sungai. So lampu sana di mana kemah saya berada. Dan di bahagian sana, tak jauh dari sini, ada kota di mana pekerja tinggal. Lebih kurang ada dalam 2-3 orang yang menginap di situ. Ini adalah pam air tersebut, pam pasir, yang mana keris yang bersarung kuning tersangkut dekat jaring sini. Satu keris bersarung kuning, satu keris tanpa sarung, satu lagi adalah seperti tombak.
Okay, sekejap lagi kita akan start nak fishing ni dekat kawasan. Dimaklumkan keris tu dijumpai dekat betul-betul di bawah sungai, berdekatan dengan pokok ini, pokok isi batang ni. Keris tu terletak di bawah pokok ini, dia di dalam sungai. So kita mungkin akan cubalah mana yang boleh untuk kita bawa keluar. Dan di sini kemah saya berada.
Jadi tadi saya punya magnet yang saiz kecil yang 100 kilo dia tersangkut, terlepas dekat tepi sungai ni. So tak boleh buat apa lah. Saya takut sebab dia punya tanah dia selut. So bila kaki termasuk ke dalam ni memang susah nak tarik balik, selut. So kalau saya takut saya nak pergi ambil saya punya magnet tu, takut saya tak boleh nak naik balik, takut dia jelus kan ke sungai ni. Itu yang bahaya tu. Okey, dah selesai saya buat magnet fishing. Yang kesalnya saya punya magnet fishing yang saiz kecil tu saya baling terlepas, saya lupa nak pegang tali. So dia masuk dekat dalam sungai, dekat tepi je lah. Tapi saya tak berani nak turun sebab tanah dia selut. Takut saya masuk dalam air nanti saya susah nak keluar. Jadi agak letih juga magnet fishing ni. Yang saiz besar yang saya punya tu, yang boleh tarik dalam 600-700 kilo tu, bila nak lempar tu dia lebih kurang 1 kilo ataupun 2 kilo ataupun 3 kilo. Jadi amat berat juga bila nak lempar ke dalam sungai. Jadi jarak tu saya tak dapat boleh pergi jauh lagi. Jadi setelah saya cuba beberapa kali untuk tarik, kat kawasan sini dia banyak selut dan lumpur. Jadi kalau mungkin naik sampan ke apa, mungkin boleh try tarik daripada tengah sungai ini. So hari ini tidak mendatangkan apa-apa hasil, sebab baru hari pertama. InsyaAllah mungkin boleh cuba banyak kali, mana tahu ada rezeki kan. Sebab dekat sungai Sayong ni penuh dengan khazanah yang tidak diketahui. Bermula daripada Makam 7 punya sungai, dan dia bersambung ke sini, mengalir agak jauh juga. So wallahualam, kita tak tahu apa yang ada dekat dasar sungai ini. Mungkin kalau pekerja kat sini memulakan kerja esok lusa, jika ada terdapat apa-apa barangan yang dijumpai, mereka akan hubungi saya lah, dan saya akan kongsikan kepada semua. Sekarang magnet fishing ni bersambung pada waktu pagi. Sambung, mungkin tengah hari stop tak puas hati semalam. Ini hari try dekat kawasan sini, sebab keris tu dijumpai dekat pokok belakang. Betul-betul dekat pokok ni. Mungkin sebagai satu tanda aras dekat mana kawasan barang-barang ni ditanam ke, disimpan dulu ke, tak pasti. Sebab keris tu memang disedut dekat kawasan sini. So waktu siang pun tak dapat menghasilkan apa-apa barang. So beginilah keadaan setengah hari dekat sini. Jadi hari ini hari kedua saya sambung lagi sekali untuk mencari barang-barang lama dekat kawasan pam air ni. So hari ini saya menggunakan metal detector. So siang tadi saya punya magnet fishing yang saiz kecil tu dapat jumpa balik, cari menggunakan magnet juga. So alhamdulillah.
batu ladung. Dapat batu ladung So batu ladung lagi. 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 Banyak batu ladung dah. Ini ya. Batu ladung lagi. So dipenuhi dengan batu ladung dekat sini ya. Dipenuhi dengan batu ladung ke sungai.
Okey, jadi ini adalah hasil penemuan saya. Batu ladung lebih kurang 7-9 biji. Setakat itu je lah rezeki hari ini. Walaupun tak dapat barangan-barangan lama, saya dapat juga batu ladung 7-8 ketul macam tu. InsyaAllah satu hari nanti pasti akan ada lagi barangan-barangan lama yang dijumpai. Jadi mungkin sekarang bukan rezeki untuk saya untuk dapat barang-barang ni. Dan setakat itu je lah yang saya boleh update. Jumpa lagi untuk eksekusi yang akan datang, InsyaAllah, tak pasti bila. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.